Pertama sekali sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah kerana dapat bersama-sama pada pagi ini dalam penyerahan sumbangan daging kurban. Tahun ni rezeki pula ada orang nak infak sebanyak dalam 300 kilo daging. Dan lepas tu kita bila kira-kira balik, saya pilih 3 masjid yang mana jumlah penerima tu ngam-ngam cukup dengan apa yang kita nak agihkan. Pagi tadi saya di Desa PD, sekarang di Taman Poli. Lepas ni saya akan ke Masjid Bangang Pinang pula lah. Ini infak daripada penyumbang yang bagi tahu supaya ini diserahkan pada para asnaf lah. Itu yang bila kita tengok asnaf tu memang kita kena ikut senarai yang rasmi pada masjid, sebab tak boleh main bagi sesaja kan. Tapi walau macam mana pun insyaAllah kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita sama-sama doa supaya apa yang kita dapat tahun ni insyaAllah dapat diteruskan di tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang perempuan yang sudi hadir bersama-sama pada pagi ini. Selamat Hari Raya Ailadha. Terima kasih. Assalamualaikum. Mendung di